Kalau korang perasan kan, kat Salai Power Jalan Kebun ni, semua daging-daging kita potong nipis. Ramai juga yang tanya, kenapa tak potong tebal-tebal barulah puas makan? Sebenarnya, potong nipis ni bukan sebab nak jimat tau, tapi sebab nak bagi rasa salai tu jadi betul-betul padu. Kalau daging tu tebal sangat, kuah lemak tu susah nak serap sampai dalam. Luar je rasa salai, dalam kosong. Tak kick lah macam tu. Tapi, bila potong nipis, masa tu lah ajaib dia. Kuah santan segar, serai kampung, semua bahan premium tu boleh masuk sampai ke tengah isi. Lagi satu, daging salai ni kan dah kena asap dulu. Jadi, tekstur dia memang keras sikit. Kalau potong tebal, lambat lembut. Luar dah hancur, dalam pun masih liat. Potong nipis ni lah yang buat dia cepat masak, lembut elok dan rasa dia pun sebati dengan kuah. Kat Salai Power, kita guna daging premium top side. Disalai atas bara kayu halban dan juga kayu rambutan yang asli. Potong nipis ni cara orang lama, bukan sebab nak jimat, tapi sebab nak bagi korang rasa salai yang lembut, berasap dan cukup padu. Kalau korang tak percaya, datang sendiri rasa. Suap sekali baru korang tahu kenapa daging salai potong nipis ni lagi sedap dari apa yang korang sangka.